Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. وثم إلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita banyak kesyukuran pada Allah. Tidak lain dan tidak bukan di atas segala nikmat yang masih lagi Allah Ta'ala kekalkan bersama dengan kita sehingga saat ini. Dan kita yakin dengan nikmat-nikmat yang ada inilah, iaitu nikmat iman, nikmat kesihatan yang masih elok, yang masih baik, dan mampu untuk kita terus mencari kebaikan demi kebaikan sehingga saat ini. Jadi alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk ke siri yang ke-366 pada ayat 12 hingga ayat 21 surah Al-Mujadalah juzuk 28. Alhamdulillah. Dan baik, macam biasa insya-Allah pagi ini yang masuk dah ada 2 orang baru ni. Kak Salomah kita. Salomah, kalau pandai, tolong copy link, hantar masuk dalam grup Mari Mengaji. Kawan-kawan kita ramai duduk tunggu tu. Kalau pandai. Dan tolong copy link, hantar masuk dalam grup Mari Mengaji, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ramai sahabat-sahabat kita duduk tunggu tu dapat mudah masuk dalam kita punya program pagi ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan yang dah masuk ni Kak Rahayu Linda kita. Kalau pandai, kopi, masukkan link dalam grup Mari Mengaji, insya-Allah. Macam biasa pagi-pagi ni kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami yakin adanya kebaikan bagi setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang kami nak mengaji sama-sama pagi ini, ya Allah. Engkau sampaikanlah juga kebaikan-kebaikan itu untuk arwah ibu bapa kami, kedua ibu bapa kami, kedua mak mentua kami, abang adik kakak kami, nenek moyang, mak saudara, bapa saudara kami, nenek moyang kami dan kaum muslimat, ya Allah. Engkau jadikanlah sebab-sebab kebaikan ini untuk Engkau rahmati mereka semua. Ampuni dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله ولا حجة علينا برحمتك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وابعدنا نسيانا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله. والله أكبر. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk round yang pertama. Kita nak baca dulu sama-sama. Baik. Kita mula dengan lafaz a'udzubillah pada ayat 12 sehingga ayat 21 surah Al-Mujadilah, muka surat 544, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Baik, selesai round yang pertama. Dan insyaAllah kita nak masuk round yang kedua pula tuan-tuan. Nak tengok dari sudut hukum insyaAllah. Tengok pada ayat 12. Ya mak mufasil. Ya ayyuhalladzi rokhawah pada ya. Jangan dua ayyuha gitu. Ayyuhalladzi amanu mak mufasil pada isbah harakat. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نجواكم صا ميم dengan صاد jadi إظهار شفوي الصدقة. ذلك خير لكم bagi dua berjumpa dengan lam idgham bila gunnah kamil lam ada syaddah. Khairul lakum jangan khairul lakum tak mau rul khairul lakum wa atharkum wa mim dengan waw itu
mim. Okay, mim dengan waw. Khairul lakum wa. Kum wa. Jaga jom. Rul tu R-U-L. Jangan R-O-L. Rul. Khairul. Tak mau. Khairul. Rul. Kita pakai U. Tak mau pakai O. Khairul lakum. Idgham bila gunnah kamil. Kum wa. Izhar syafawi yang perlu kuat. Kum wa. Kum wa. Berhenti situ wa. Al-ta'har. Al-ta'. Qalqalah kan qaf. Al-ta'. Al-ta'. Har. Baik. Fa'illam. Nun dengan lam jadi idgham bila gunnah kamil. Illam. Tak menghilangkan suara fa'illam. Tak macam tu. Illam. Gitu. Huruf tawassut pada lam. Illam. Fa'illam. Tajidu. Fa'inna. Wajibul gunnah pula pada jim. Okay. Fa'illam. Lepas tu pada fa'inna Allah. Fa'illam idgham bila gunnah kamil. Bila il ya el fa'il tak mau fa'il illam illam fa'illam ta izhar syafawi mim dengan ta dalam salah mudah. Okey, fa'illam tajidu fiha. Okey, fiha. فإن لم تجدوا فإن الله واجب الغنة ها غفور ها غفور رو R U R Rahim. Selesai. Ayat 13. Ashfaq faq qaf faq tum'a izhar syafawi mim ni alif. Ashfaqtum an ikhfa an tuqaddimu bayna yaday najwakum bayna yaday najwakum bayna yaday bayna yaday qalqalah kan jim najwakum sadaqat fathah dengan ta maftuhah, tak bunyi sadaqah. Di sini bunyi sadaqat. Panjang dia pula qaf alif ta. Jadi apa? Boleh panjang 2 4 6 6 harakat lah, ma'rid disukun. Baik. Fa'id lam taf'alu fa'id lam dal salah lah. Dal dengan fa'id fa'id lam zal kita duduk, ujung lidah kita duduk di gigi atas. Id lam. Taf'alu lam taf izhar syafawi mim dengan ta. Wa taballahu alaikum. Okey. Wa taballahu alaikum fa aqimus salah. Okey. Fa aqimus salata wa atuz zakah. Okey. Tadi maksudnya di situ. Okey. Wallahu khabirun bi ikhfa syaf ikhfa pula iqlab bagi dua berjumpa dengan ba. Cuma kita dalam bacaan ni kita kena ingatlah bila berjumpa dengan ni dengan ba ni kan, kita kena khabirun bi cuba rengang mulut sedikit. Bima ta'malun. Selesai itu. Ngarik disukun. Seterusnya ayat 14. Alam tara mim dengan ta jadi izhar syafawi. Okey. Alam tara anna Allah. Alam tara anna alladhi. Alam tara anna alladhi. Alam tara wa alam tara. Alam tara ila alladhi dengan ta'idhar syarawi. Alam tara ila alladhi tawallaw Allahu alaihim qauman ghadiba Allahu alaihim. Okay, tuan-tuan. Baik. Alam tara mim dengan ta izhar syafawi itu. Alam tara.
taro ila alladhi tara tak mau taro ila alladhi natawallaw qauman man gha izhar halqi ke man ghadiballahu alaihim. Berhenti itu sini maksudnya waqaf yang sempurna. Kita boleh terus ya. Ma hum mim dengan mim idgham mutamassilain. Ma hum minkum, nun dengan kaf jadi izhar halqi, nun dengan kaf jadi ikhfa hakiki. Ma hum minkum, kum wa izhar syafawi, kum wala minhum, nun dengan ha dan satu kalimah pula jadi izhar syafawi. Okey, nun izhar syafawi, izhar halqi. Patum mim dengan waw pula izhar apa tu? Izhar syafawi mim, tapi cuma izhar syafawi yang perlu dibaca dengan kuat izharnya. Hum fi fa ataupun hum wa, mim dengan fa, mim dengan waw, izhar syafawi yang kada wa asyadu izhar, kena kuat izhar. Baik. Wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun, mim dengan ya bisalah izhar syafawi. Ya'lamun waqaf dengan ma'arif sukun. Seterusnya ittakhadhu khadhu, jadi apa tu? Mak mufasil majais. Aymanahum jujunnatan fasaddu. Okey, junnatan fasaddu ikhfa, junnatu wajibul ghunnah. Fasaddu ansa, nun dengan sin jadi izhar syafawi, ikhfa hakiki. An sabilillah, berhenti itu. Okey, boleh berhenti itu bagi yang tak cukup nafas. Kalau cukup terus sampai habis. Jadi berhenti itu ambil kat mana? Daripada fasaddu an sabili, nampak lidah, dia duduk ke belakang ibu lah, sin ansa ikhfa. Sabilillahi falahum azabuhum mim dengan ain jadi izhar syafawi. Azabubum bum dengan bom tak mau, maksudnya bum. Okey, bum idgham ma'al ghunnah kamil. Okey, azabu bum muhin. Okey, idgham muslim saghir, idgham apa bum muhin, bum tu idgham ma'al ghunnah kamil. Okey, seterusnya ayat 17. Lan tughniya, lan tughniya. Jangan duk tughniya, tu tak mau pakai yu, tughniya. Tughniya anhum, niya anhum, tu. Sini selalu kita sebut tughniya anhum tak mau. Sebut anhum, nun dengan ha izhar halqi. Anhum izhar syafawi, mim dengan alif. Amwaluhum hum wa, sini kena kuat sikit lah idgham ma'al ghunnah dia. Okey, hum wa idgham ma'al ghunnah pula. Okey, hum wa izhar syafawi, kita kena izhar dengan kuat. Amwaluhum wala, panjang situ. Okey, wala mak jais juga. Wala mak jais mufasil. Auladuhum idgham mutamassilain, mulut gerib elok apa, hum auladuhum, selesai itu. Minallahi idgham mutamassilain, minallahi syai'a mak apa, mak iwab itu Baik, ulaika mak muttasil, mak wajib. Ulaika ashabu bun, wajibul ghunnah, bun nar. Jangan duk bun tak mau, bun nar gitu. Hum fiha, mim dengan fa jadi izhar syafawi, tapi izhar yang kuat lah. Hum fiha, hum fiha. Jangan duk hum tak mau, lahum.
Mungkin lahum hum fiha. Okay, hum fiha khalidun. Selesai. Lepas tu kita masuk pada ayat yang ke-18. Yauma yab'asuhumullahu jami'an fa'anfa. Bagi dua dengan fa tadi ikhfa. Okey, ikhfa. Patuna la an fayahlifuna lahu kama ta'ud. Fayahlifuna lahu ma'zirah kama apa? Kama yahlifuna lakum wa yahsabu. Yahlifuna lakum wa kan wa yahsabuna annahum ala syai' maklin itulah lunak syai' baik. Lepas tu ala innahum okay, ma'mum fasil majais di sini ala pak harakat in tak mau in innahum humul kazibun hum hu kan mim mati dengan ha jadi izhar syafawi humul mo tak mau humul kazibun. Seterusnya ayat yang ke 20 istahwaza. Sini kita faham ke noh. Istahwaza ni kita nak letak baris kasrah pasal apa? Kita tengok huruf yang ketiga alif, sin, ta, fathah, maka hukum dia pun jadi itu kan. Istahwaza dari kasrah itu. Jadi istahwaza. Kita kena faham itu. Di sini ini tuan-tuan, kita tengok hamzah wasal atau alif tu dia ada kepala suat tu. Okey, kalau hamzah wasal macam ni sampai bila-bila pun dia tak akan ada tanda baris. Jadi kita kena letak sendiri. Kita akan letak okey. Huruf yang ketiga biasanya. Ta berbaris fathah dia jadi istahwaza. Ta berbaris kasrah pun sama istahwaza. Kalau ta berbaris dhammah tu jadi ustuhwaza. Gitulah contoh dia kan. Hamzah wasal baik. Jadi sini istahwaza alaihim syaitanu fa'ansahum nun dengan sin jadi nun dengan sin. Okey. Syaitanu nun fa'ansahum okey, nun dengan sin jadi ikhfa hakiki. Humzi mim dengan zal izhar syafawi. Zikrullah. Kalimah Allah ni kalau kita waqaf macam juga kita waqaf pada kazibun sama lah. Okay, dan ma'arif disukun. Cuma pada lafzul dalalah ni alifnya dihadzafkan tak nampak. Jadi kita panjang juga zikrullah. Setengah orang macam zikrullah pendek itu tak boleh. Macam mana kita panjang atas tu kazibun tadi, macam tu kita kena dengar panjang pada ni kalimah Allah ni. Lepas tu ulaika ma' muttasil ma' wajib. Ulaika hizbash syaitani syaitan boleh waktu itu. Sama-sama ala inna hizba basyaitani humul kadhibun. Okey. Ala inna hizba basyaitani humul khasirun. Jadi itu waqaf dengan ma'arif disukun. Ayat 20. Okey. Innal ladzi wajibul lana innal ladzina jadi mak apa tu? Yuhadu mak lazim kali yusaqal. Yuhaddu nallah wa rasulahu maksilah tawilah pula kan maksilah tawilah. Lepas tu ula ma'mum fasil ikafil azali nanti itu kan jangan okey azali tak masalah. Ayat yang terakhir 21 kataballahu la aghlibanna libanna ana wa rusuli okey libanna wajibul ana wa rusuli. Ana tu okey kita nak di situ ana tu kalau kita berhenti dia akan jadi dua harakat. La aghlibanna ana dua harakat.
Kalau kita sambung, dia tak berfungsi. Maksudnya pendek. Contohnya, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Bukan na ana wa rusuli. Na ana wa rusuli. Ana wa rusuli. Kita waqaf dengan mat asli itu ataupun kadar waqaf mat munfasil, mat jaiz 2 harakat. Lepas tu terus ya innallaha qawiyyun aziz. Kan itu kita waqaf bagi 2 jumpa dengan ain, jadi izhar halqi pada waqaf dengan ma'arif sukun aziz. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah. Selesai kita untuk rawi yang kedua. Mari kita nak baca sama-sama. Okey, kita nak baca sama-sama. Mudah-mudahan kita cepat faham, cepat ingat. Kita nak baca seorang-seorang di rumah ke apa ke. Dan mudah-mudahan kita cepat tangkap, cepat faham. Gitu. Boleh? Mari kita masuk rawi ketiga sama-sama. Kita ambil daripada ya ayyuhalladzina. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Alhamdulillah, selesai round yang ketiga. Round yang keempat punya besar. Tengok harusnya betul-betul saya betul sasul dengan ayat-ayat ni kan. Dia macam nak terlelap ngantuk. Okay.
Tengok elok usaha elok ni nak masuk orang keempat ni, nak sedekahkan kepada siapa? Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah juga kebaikan-kebaikan ini untuk kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kedua mak mentua, pak mentua kami, abang, adik, kakak kami, nenek moyang kami, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Engkau jadikanlah, ya Allah, sebab-sebab kebaikan ini untuk Engkau kasih kepada mereka semua. Tempatkan mereka bersama orang yang soleh, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, dengan sebab-sebab kebaikan ini, ya Allah. Amin, ya Allah, amin, ya Rahman. Bolehlah senyum mak ayah kita pagi ni. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan. Sekali lagi, satu orang lagi, insyaAllah. Betul ya, tak? Kalau kita baca salah tu, pasti patah balik macam saya buat. Sabar. Jangan baca benda salah, tak dipatah balik. Sayang. Dosa kita. Okey. Baik. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الحمد لله ثم الحمد لله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Selesai ya untuk round yang ke-365 tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala doa kita. Dan saya yakin ayah saya pun sedang berbahagia di sana. Dan juga tuan-tuan pun, ayah tuan-tuan juga berbahagia di
di mana tempat mereka berada, insya-Allah, disebabkan oleh kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada hari Khamis ni. Cuma hari Khamis ni tak boleh janjilah, sebab saya ada retreat mulai esok pergi ke Ulu Yam, tidur sana sampai hari Khamis. Jadi tak wani nak janji pagi. Kalau tak crowd dengan kelas, lepas subuh kita kena buat kelas al-asad. Kalau nak buat lah kan. Tapi tengok macam mana nanti, saya maklum. Mudah-mudahan insya-Allah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok pun maaf banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada siri yang ke-367. InsyaAllah 367. Okey. Dulu begini. Okey. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا الله برحمتك يا رب. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظيم وحسن به أخلاقنا ونوير به قبورنا وصدورنا يا الله برحمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. صلى الله وسلم عليه والحمد لله. تقبل الله منكم وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.